Dekat kedai sushi premium pun ada harga sushi serendah RM2. Biar betul. Iya guys, yang ini dekat Tsukiji Sushi Avenue K, KL. Vibe dia ala-ala omakase, tapi bukan buffet tau. Kat sini korang boleh tengok chef prepare sushi depan mata. Lagi best, semua bahan fresh import terus dari Toyosu Market Jepun. Dan yes, kedai ni no alkohol. Sushi dia mostly ala carte tau. Yang RM2 tu pun dah best. Ada wakame gunkan, shiro maguro, inari, tamago dan kanifumi. Paling rare, dorang ada sushi dessert bentuk kon macam aiskrim kecil macam tu. Ada ikura kon, caviar kon dan unicorn. Cute gila. Nak yang fresh, dorang ada macam-macam sashimi, salmon, chutoro, shiro maguro dan hamachi. Semua bila makan cair dalam mulut. Sushi panjang macam ni pun ada tau. Anago sushi ni belut laut. Sekali tengok dah macam lidah buaya pun ada. Next ada akami sushi, akagai sushi, engawa sushi dan hotate. Nama pelik-pelik, tapi rasa dia memang korang susah nak dapat. Selain tu, korang juga boleh dapat sushi mewah macam A5 Shimomuragi Wagyu Sushi, Aka Ebi, Uni Ikura Hand Roll dan Salmon Aburimaki. Semuanya memang worth to try. Bukan sushi je, set nasi pun ada. Unagi Don ni nasi belut bakar, kali set dengan sup seaweed dan mochi. Lengkap kan? And Barashirashi Don, nasi dengan salmon potong kecil-kecil sekali dengan sayur potong juga. So, kalau korang nak cuba sushi premium yang fresh macam dekat Jepun tapi harga start RM2 je, korang memang wajib datang Tsukiji Sushi Avenue K ni. Bawa kawan atau partner lagi best.